Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Arsyahadana binti Muhammad Nur Hizaha. Dan saya Nur Syifa Syamira binti Muhammad Parus dari Lesa SSN 09. Hari ini kami berada di aksi perlawanan Liga KPM Bola Sepak di antara Perlis menentang Sarawak yang melibatkan dua kategori iaitu bawah 14 dan 18. Tahniah atas perlawanan hari ini. Apakah komen anda mengenai prestasi pasukan? Saya cukup berpuas hati pada hari ini. Teammate sudah berusaha 100%, tapi takdir dah berkata lain lah. Tidak. Mungkin next game kami boleh dapat kemenangan. Pada hari ini saya bersama keeper siasan dan striker siasan. Apakah perasaan anda atas kemenangan hari ini? Saya berasa sangat bangga dan juga gembira sebabkan oleh semangat kesukanan rakan-rakan saya, kita dapat kemenangan 2-0 hari ini. Bagaimanakah dengan striker? Saya rasa amat bangga pada hari ini atas kemenangan kami 2-0. Okey, itu sahaja daripada mereka berdua. Terima kasih. Tamat sudah aksi perlawanan Liga KPM Bola Sepak Perlis menentang. Tahniah kepada kedua-dua pasukan atas semangat juang yang dipamerkan. Teruskan menyokong Liga KPM. Kepada semua yang mengikuti siaran ini.